Suzuki melancarkan DRZ dengan satu model dengan dua variant, iaitu DRZ-S khas untuk kegunaan off-road dan DRZ-4SM khas untuk on-road atau kegunaan di bandar, atau lebih dikenali sebagai super motard untuk performance ride. Dan Suzuki Malaysia terus bagi special promotion dengan 50 register pertama dengan harga hanya RM39,888 sahaja daripada harga asalnya adalah RM42,988. Kedua-dua DRZ-S atau SM ini menggunakan platform yang lebih kurang sama, iaitu enjin 398cc yang menghasilkan 38 horsepower dengan 27.3 Nm of torque. Apa yang menarik tentang enjin DRZ4 ni adalah dia menggunakan dua iridium spark plug, memberi pembakaran yang sempurna, terus menghasilkan performance dan power yang kuat, dan begitu juga dengan jimat minyak apabila dapat pembakaran yang sempurna. Dan dalam enjin dia menggunakan lightweight titanium intake valve dan hollow sodium filter exhaust valve. Pembezaan yang ketara yang boleh nampak dan kegunaan dia adalah tayar dia dengan rim dia. Untuk DRZ-S, dia menggunakan tayar off-road dengan tayar saiz 80-121 inci untuk bahagian depan dan 120-80-18 untuk tayar belakang. Rim dan tayar dia lebih besar untuk melalui kawasan yang off-road dengan pelbagai halangan dan obstacle. Dengan DRZ-4SM ini pula, dia datang dengan tayar saiz yang lebih kepada sporty ride, seperti depan dia adalah 120-70-17 dan belakang dia adalah tayar lebih lebar 140-70-17. Setting macam ni lebih kepada kegunaan di bandar atau sporting ride sebagai super motard atau super motor. Dan ketinggian seat untuk variant S adalah 920mm dan untuk variant SM pula yang lebih rendah adalah 890mm sahaja. Untuk motor macam ni, ketinggian seat dia memang lebih tinggi kalau kita berbanding dengan motor biasa atau motor sport. Kedua-dua variant DRZ4 ni dia datang dengan suspensi Kayaba upside down fork untuk bahagian depan yang boleh adjust rebound dan compression. Dan untuk suspensi belakang pula juga datang daripada Kayaba yang boleh adjust rebound dan compression. Untuk keselamatan pula, dia datang dengan single disc depan adalah 310mm siap dengan Nissin twin fork caliper dan belakang adalah single fork caliper daripada Nissin dengan 240mm disc. Dan ia juga datang dengan Suzuki Traction Control System yang rider boleh pilih beberapa mode untuk kesesuaian setiap rider sendiri. Jadi, mana satu pilihan anda daripada DRZ4S atau DRZ4SM ini? Kedua-dua variant memberikan satu penggunaan yang sempurna baik untuk off-road atau di bandaraya atau sporting ride.